Assalamualaikum rakan-rakan trader sekalian. This is a Pit Trader. First of all, aku just nak wish Happy New Year kepada semua yang tengok video ni. Okay, hopefully tahun ini 2026 as a trader specifically kita dapat improve lagi better lah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita terus kekal usaha dan doa. Mudah-mudahan kita dapat terus kekal konsisten berdisiplin dan dapat buat duit lah dalam career trading ni. Alright, so untuk video kali ini aku nak bercerita ataupun aku nak discuss dengan korang ataupun nak explain dengan korang berkenaan dengan dua benda, iaitu yang pertama iaitu FVG, Fair Value Gap, dan yang kedua aku nak discuss mengenai stop loss placement. So aku ada nampak komen dekat YouTube, dekat video-video YouTube aku yang ada trader yang nak tahu lebih jelas berkenaan dengan fair value gap. Dan ada juga another comment, trader dia nak tahu ataupun nak belajar lagi detail berkenaan dengan stop loss placement. So untuk video kali ni aku cuba huraikan dengan lebih jelas berkenaan dengan dua benda ni. So kita akan go through the first point first, iaitu berkenaan dengan fair value gap. So kalau korang tengok video op aku dah pernah explain dah berkenaan dengan fair value gap. So hari ni aku cuba explain lagi dan hopefully lagi jelas lah. Okay, yang pertama, fair value gap. Fair value gap, dekat mana kita nak guna fair value gap ni? Okay, so dia depend time frame yang korang pakai. Okay, so aku sekarang ni bukan sekarang ni, I mean aku personally sekarang, okay sekarang lah, betul sekarang ni lah, aku menggunakan 5 minute op. Okay, aku menggunakan 5 minute op punya sistem. Okay, op ni ada macam-macam mazhab, ada banyak mazhab. Kita boleh guna 1 minute, kita boleh guna 50 minute. Okay, so kalau kita guna 5 minute, kita wajib menggunakan 1 minute untuk kita punya execution lah. So 1 minute, so means that fair value gap kita akan tengok dekat 1 minute chart. Okay, FVG. So this is the first rule lah. Kalau korang guna 15 minute op, okay, dan korang boleh guna 5 minute chart punya FVG. So this is dia punya main rule yang korang kena hadam lah. So bila korang menggunakan setup 5 minute op, kita pasti dah wajib tengok 1 minute chart punya FVG. Execution kita akan menggunakan 1 minute chart. Tapi kalau kita guna 50 minute op, execution kita kena guna 5 minute chart. So this is dia punya rules, main rules. Okay, so apa itu FVG? Apa itu fair value gap? So fair value gap ni terbentuk bila mana ada momentum pada ketika itu yang membuatkan price tu ataupun candle bergerak dengan laju dan dia membuat momentum lah basically. So kalau aku personally, aku view fair value gap ni as a momentum lah. Okay, dan aku view fair value gap ni as a genuine momentum. Okay, price boleh gerak, contoh ni candle ni candle. So candle boleh gerak. Okay, aku buat warna hijau hitam dalam dia. Macam mana nak fill in dalam dia? Aku pun tak ingat macam mana fill in dalam, tapi tak kisahlah. So macam ni, let's say macam ni kan. Tapi tak apa, ni candle lah. So candle, dia boleh bergerak macam-macam cara kan. Tapi aku view as fair value gap ni sebagai genuine momentum lah. Ada yang price dia gerak saja, tapi dia gerak tapi tak ada momentum, tak ada fair value gap. So aku consider that one is not a genuine punya momentum lah. Itu je sebenarnya. Actually sebenarnya fair value gap ni dia lebih kepada nak spesifikkan lagi
kita punya entry kriteria lah, supaya lebih jelas lah. Okay, sebab apa, kalau kita cakap nak entry breakout saja kan, let's say lah kita ada satu line, kita cakap kita nak entry bila mana candle break this line kan. Kadang-kadang kriteria ni boleh pakai tapi terlampau simple. Okay, terlampau simple, so that kita nak specifykan lagi, so that kita punya win rate lagi tinggi, kita cari breakout yang ada fair value gap. Okay, so but macam mana, apa bentuk fair value gap ni? So korang kena faham, fair value gap kan ada 3 candle. Tak kisahlah candle tu break out ke atas ke ataupun break down ke bawah, tapi dia kena wajib ada 3 candle. Dan candle tu tak kisahlah bentuk dia macam mana. Okay, so let's say, okay, ni yang paling orang cakap apa, paling common lah. So dia ada 3 candle dan let's say lah dia break out ke atas kan. So bila dia ada 3 candle, kita nak tengok candle 1 dan candle 3 ni dia ada gap. Dia ada gap. So nampak kalau kita basically kita nak tengok kat tengah-tengah ni ada gap lah. So let's say kat sini, ni nampak candle pertama, ni candle kedua, ni candle ketiga kan. So kita boleh nampak dekat sini ada gap yang kita boleh lukis kat sini. So this is kita panggil as a fair value gap lah. Okay, kita buat warna merah. Kita buat warna merah Okay, this is kita panggil as a fair value gap. Sebab apa? Candle pertama dan candle ketiga ada gap tu. Okay, let's say candle ketiga ni dia macam ni, tetapi dia ada apa? Dia ada echo kat sini kan. Dia ada echo kat sini. So adakah yang ni kita nak panggil, adakah boleh kita panggil fair value gap? Tak. Kalau macam ni kita tak boleh consider as fair value gap. Sebab apa? Sebab this is candle 1 dan candle ketiga tak ada gap ni, kita tak consider gap lah. Okay, so kalau ada echo macam ni kita tak consider fair value gap. Fair value gap dia mesti macam ni. So tak kisahlah candle ketiga dia macam ni ke. Kalau macam ni, adakah ini fair value gap? Yes, this is a fair value gap. Sebab sini ada gap. Nampak? Candle 1 dan candle 3 mesti ada gap. So kita nak lukis fair value gap ni dekat 1 minute chart lah. Kalau sebab aku guna 5 minute op, 1 minute chart lah. So let's say kita consider this is kita punya 5 minute high kan. Kalau ada dia breakout 1 minute candle, dia breakout macam ni, so this is fair value gap lah. So valid lah, kita boleh entry lah trade ni. Okay, so this is cara untuk kita nak lukis fair value gap. So kita buat contoh senang. Kita tengok contoh Kita tengok contoh. So kita buka candle hari semalam semalam 31 Disember. Okay, 31 Disember ni 5 minute chart lah. So macam biasa, bila mana market open, first thing first kita kena buat adalah kita kena lukis 5 minute high dengan 5 minute low. Okay, kita kena lukis resistance dengan support dia, 5 minute punya candle, and then kita tukar dekat 1 minute chart, dan kita tunggulah price sama ada nak breakout ke atas ataupun breakout ke bawah kan. So kita tunggu. Okay, contoh kat sini Contoh kat sini. Nampak? Ni nampak dia dah naik ke atas tapi adakah ini ada 1, 2, 3 candle? Adakah this is fair value gap? Tak ada. Mana ada gap dengan candle 1 dan candle 3? Tak ada gap kan. So this is not fair value gap. So ini trade ni kita tak boleh ambil lah. Okay, tak boleh ambil. So okay, nampak tak candle ni? Nampak tak candle ni? 1, 2, 3. Nampak tak dekat sini ada gap? This is fair value gap. Tapi adakah fair value gap ni significant? Tak. Sebab apa? Sebab fair value gap ni candle dia tak breakout 5 minute low ataupun 5 minute high. So dia fair value gap tapi tak significant lah. So kat sini kita tak boleh ambil trade ni. Sebab kita nak make sure dia breakout sekali dengan fair value gap. Okay, kita pergi kat sini. So nampak? Dekat sini ni memang tak ada lah. Memang tak ada fair value gap apa pun. Dia breakout tapi tak ada fair value gap. So dekat sini
This is the important of fair value gap. Walaupun kat sini dah breakout 5 minute low, kat sini kita takkan entry. Sebab apa? Tak ada fair value gap. Kita kena tunggu candle yang ketiga tu. Kalau candle yang ketiga dia kasih macam ni, dia close macam ni, barulah kita boleh entry. Sebab apa? Ada fair value gap kat sini. Tapi candle ketiga dia tak ada, dia patah balik. So kat sini kita takkan entry. Okay, now kita move, kita cepatkan sikit. Dan eventually bila mana candle ni pukul 9 lebih, aku rasa dia ada breakout. Contoh macam ni kan. Contoh macam ni, aku just nak bagi tunjuk korang contoh fair value gap kan. Nampak? 1, 2, 3 kan. Nampak ada 3 candle. Nampak kat sini ada candle 1, candle 3 ada gap. This is fair value gap. Okay, this is fair value gap. Alright, simple as that. Okay, now kita tengok, kita cepatkan sikit. Dan nampak kat sini, nampak dekat sini ada 1, 2, 3. Ini adalah fair value gap. So adakah fair value gap ni valid? Yes, valid. Sebab apa? Sebab ada candle ketiga dia. Okay, ingat candle ketiga dia dah break down ataupun break up the low of 5 minute chart. Dia dah break out support ni, line 5 minute low ni. Dia dah close outside 5 minute low dan dia buat fair value gap. So kita boleh entry kat sini lah. This is kita punya framework. Okay, this is kita punya framework. So kita boleh entry kat sini. So this is our entry. Okay, this is how you draw your fair value gap lah. Okay, kita ambil satu contoh Ambil lagi satu contoh. Kita ambil dekat sini. So kita ambil 30 Disember punya contoh. So ni market open. Apa kita buat adalah mark 5 minute high, mark 5 minute low, dan kita tukar kepada 1 minute chart. Dan kita tunggu ada tak breakout ataupun breakdown kan. So dekat sini, boom, dia breakout. Dan nampak ni, ni candle pertama, candle kedua, candle ketiga. Nampak candle pertama, candle ketiga ada gap ni. So kat sini kita boleh lukis lah kita punya gap. This is fair value gap. Faham tak? Okay, so dekat sini adakah fair value gap ni significant? Yes, significant. Sebab apa? Ada apa? Ada fair value gap ni dia breakout, dia ada fair value gap. Dan candle ketiga dah keluar outside 5 minute high. Ni kita punya 5 minute high kan. Dia dah keluar, dia dah breakout. So kita boleh entry kat sini. Okay, this is how you do ataupun you trade using op lah, sistem op. Simple je guys, tak susah pun. Okay, contoh kat sini nampak 1, 2, 3. Nampak tak? Candle pertama, ketiga ada gap. So this is fair value gap. Tapi again, fair value gap tu dia kena combinekan dengan breakout of 5 minute high ataupun 5 minute low lah. Barulah kita punya entry lagi cun lah. Alright, so hopefully korang faham faham dengan lebih jelas apa itu fair value gap. Now aku nak bercerita mengenai dengan stop loss. So kalau korang tengok video aku, video op aku for sure korang ada dengar aku cakap kan. Kalau korang tengok video tengah fokus lah, bila kita letak stop loss, kita nak make sure kita letak stop loss kita dekat candle pertama fair value gap. Okay, tetapi benda ni tak fix. Aku personally aku akan tengok juga macam mana price action tu terbentuk. Tapi dia punya main rules dia adalah stop loss kita. Okay, stop loss kita letak dekat mana? First candle of fair value gap. Okay, so aku ambil contoh yang tadi kan, kat sini kan. Contoh kat sini. So dekat sini candle ketiga fair value gap terbentuk dan kita akan entry kat candle ketiga ni. So ini kita punya entry. Dan stop loss kita mestilah dekat first candle of fair value gap. So kita kena ingat fair value gap ada 3 candle kan. First candle dekat mana? Ini first candle dia. So kita akan letak dekat bawah first candle fair value gap. So kat sini 7 tick lah kita punya stop loss. Okay. Dan macam aku cakap, sometimes aku akan tengok price action juga. So kalau macam ni, aku sebenarnya lebih prefer aku letak bawah ni.
Aku lebih letak aku jadi wide sikit. Sebab apa? Sebab aku personally aku nampak kat sini dia punya demand baru start naik. Aku tengok candle ni kat sini dia baru start push. Dia punya ni kan, dia punya demand baru start push ke area sini. So aku just start kat sini lah. Okay. Tapi this is lebih kepada experience lah. Experience korang macam mana korang interpret the chart kan. Tapi kalau korang just nak follow aku punya main rules, which is letak dekat the first candle of fair value gap, lagi mudah lah sebenarnya. Korang tak perlu fikir sangat. So contoh macam trade yang aku ambil hari tu kan. Sekejap select date. Okay, aku ambil recently, which is dekat sini. Okay, ni aku padam sekejap. Aku padam ni. Okay, aku ambil trade tu dekat sini tau. Okay, dekat sini. Dekat sini aku ambil trade dia. So aku ambil trade ni. So aku tengok kan, aku nak letak kat sini kan. Aku pick, tapi bila aku tengok balik structure of the price kan, dekat sini aku nampak, kalau aku tengok kat sini ada orang cakap apa, resistance kan. Kat sini ada seller push, dan sini pun ada seller push kan. So bagi aku personally, aku lebih suka letak stop loss aku dekat atas ni lah. Sebab apa? Bila aku tengok price ni, aku lebih berpendapat seller, okay, seller yang push price ni, dia akan lebih dia akan letak stop loss kat area sini lah. So aku akan just letak kat sini lah. Okay. So this is how aku, kadang-kadang aku tak follow rules aku yang main rules lah, which is letak kat sini kan. Kalau korang follow rules tu, korang just letak kat sini, tak kisah dia macam mana korang baca chart tu lagi penting lah. Okay. Tapi dia punya thumb rules dia adalah letak dekat first candle of fair value gap. Okay. So bila kita entry kat sini, kita letak sini lah. Nampak candle pertama fair value gap 1, 2, 3. Inilah candle pertama. So kita letak sini lah. Okay. Okay, contohlah yang ni kan, kita entry kat sini kan. Kita ni 1, 2, 3. Ni ada fair value gap, kita entry kat sini. So stop loss kita dekat sini lah. Ataupun kat sini lah. Okay. Okay, mana lagi contoh? Okay, ni aku just pick random dia. So nampak, let's say lah ni memang kita kita nampak dia break up sini kan. So fair value gap kita entry kat sini dekat candle ketiga. 1, 2, 3. Candle pertama, candle pertama sini kan. So kat sini lah. So 10 tick lah kita stop loss. Macam tu. This is how you put your stop loss lah, level. Okay. So again, aku just nak repeat. Ingat, stop loss level letak dekat first candle of fair value gap. Tetapi aku sometimes aku akan tengok juga pergerakan price tu macam mana. Tapi yang ni based on aku punya experience, macam mana aku tengok chart tu. Tapi kalau korang baru just start trade up kan, just follow this rule lah. Simple je, tak susah pun. Okay. So guys, itu saja aku punya sharing untuk hari ini. Hopefully korang dapat manfaat. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.